Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Sebab itulah saya rasa duduk 36-12. Masih tanda baru buat satu kenyataan mengelirukan Dewan. Saya minta kerajaan. Itulah ribut di Parlemen Malaysia belum lama ini mengenai penggunaan bahasa Melayu pada papan nama atau papan tanda di Kuala Lumpur. Dewan Kota Kuala Lumpur telah menertibkan pemasangan papan nama dan papan tanda yang menggunakan bahasa Mandarin. Tapi hal itu rupanya mendapat kritikan para politikus Cina. Alasannya, pencopotan papan nama dalam bahasa Mandarin itu akan menyulitkan wisatawan dari Tiongkok. Nah, para politikus Melayu Malaides kemudian mempersoalkan alasan tersebut di parlemen. Hingga saat ini kaum Melayu negeri Kasino memang masih kesulitan untuk memartabatkan bahasa Melayu di negara Malaysia sendiri. Bahkan, boleh dibilang bahasa Melayu Malaides telah menjadi bahasa yang gagal dalam segala aspek. Gagal sebagai bahasa kebangsaan, bahasa resmi, dan gagal pula sebagai bahasa ilmu. Tapi bukan kaum Melayu Malaysia kalau tidak berhalusinasi. Walau jelas-jelas bahasa Melayu Malaysia telah gagal total, selama ini mereka tetap bermimpi bahwa bahasa Melayu mereka itu hebat. Itulah tabiat orang Malaysia tipe M atau Malaysia tipe Melayu palsu. Mereka selalu bicara muluk-muluk. Mereka bahkan ingin memelayukan Nusantara dan ingin membawa bahasa Melayu di persada dunia. Padahal memelayukan Malaysia pun mereka tak sanggup. Inilah mimpi kaum Melayu Malaides selama ini. Penggunaan bahasa Melayu. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Surinam, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada sumpah Palapa yang menggabungkan Nusantara ya dari Majapahit. Kemudian ada Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik Sumpah Rumpun Nusantara. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Begitulah mimpi orang Malaysia tipe M atau orang Melayu palsu yang tentu saja selalu bikin ketawa orang Indonesia. Mereka selalu membayangkan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu hebat sekali. Padahal bahasa Melayu yang dipinjam dari Sumatera itu tidaklah bermartabat di Malaysia. Selanjutnya, marilah kita simak ribut di parlemen mengenai urusan papan nama atau papan tanda. Dan saya terkejut apabila Yang Berhormat Menteri mendakwa tindakan di BKL untuk pastikan golongan peniaga di negara ini patuh undang-undang dengan mempamerkan papan tanda yang menggunakan bahasa kebangsaan akan mempengaruhi keputusan pelancong untuk melawat Malaysia dan membantutkan daya saing negara kita di persada global. Ini adalah kenyataan yang tidak benar. Kerana apa? Dan memalukan sebagai Menteri Pelancongan Seni Budaya sepatut mengangkat budaya kita dan mempertahankan sebagaimana saranan Yang Berhormat. Saya minta maaf, saya tak ada ni. Duduk, tak payah nak celah. Dan Sultan Selangor dah arahkan untuk tanggalkan papan tanda tulisan Cina Berita Harian 19 November 2018. Dan sebab inilah tak usahlah Yang Berhormat Menteri buat drama dan memetik agenda perkauman. Sebenarnya Yang Berhormat Menteri yang membakar 3R di dalam dan juga di dalam luar negara, dan hanya untuk menghalalkan papan tanda yang tidak patuhi undang-undang. Ini sangat tak betul. Macam mana saya nak kata dia buat drama? Malah kenyataan Yang Berhormat Menteri ini sangat bahaya dan boleh kita katakan sebagai kenyataan 3R. Dan ianya seolah-olah merendah-rendahkan
pelancong daripada negara China. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Sebab itulah saya rasa duduk 36-12. Kamu pun duduk. Masjid Tanah baru buat satu kenyataan mengelirukan Dewan. Saya minta kerajaan nanti saya bagi Yang Berhormat Kampar untuk raise point of order. Dan Yang Berhormat Pendang saya tak bagi laluan. Sila duduk. Sebab apa yang dinyatakan, sebagaimana yang papan tanda tu, Sultan Pahang pun dah arah turun papan tanda tulisan Jawi di Pahang pada tahun 2020. Ini semua arahan. Naikkan arah papan tanda tulisan Jawi di Pahang. Dan sebab ini semua adalah arahan yang di-Pertuan Agong Sultan yang patut kita hormati. Adakah ini kita nak jadikan sebuah kementerian yang patut mengangkat budaya, mengangkat budaya kita, seni budaya, lambang negara kita yang harus kita pelecehkan? Dan sebab itulah saya merayu kepada Yang Berhormat Menteri supaya tarik balik apa juga kenyataan yang telah pun dilakukan, supaya kita benar-benar menjadi pejuang seni dan budaya. Dan Masjid Tanah buat satu sangat jahat terhadap menteri, bahawa mengatakan menteri membakar sentimen perkaman. Itu tak betul. Yang bakar sentimen perkaman itu Masjid Tanah. Yang kedua tadi Masjid Tanah katakan ini kita ambil penguatkuasaan atas papan tanda, itu adalah betul. Tapi saya nak tanya, bahawa garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Tetapi perlu ada bahasa Melayu, itu kita tidak nafikan. Saya nak tanya, Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky? Sama saja. Itu nama khas lah. Tak kerti bahasa Melayu lah. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya sudah kata apa yang dibangkitkan oleh Masjid Tanah boleh dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri nanti. Okey? Dan saya menjemput Yang Berhormat Payah Besar untuk berbahas. Bolehkah saya katakan Tak DAP boleh, tidak mengiktiraf bahasa Melayu? Yang Bolehkah? Berhormat Pendang. Jangan buat sangkaan jahat. Jangan buat apa-apa sangkaan jahat. Saya tak pernah cakap kita tak iktiraf. Tarik balik. Sila tarik balik. Saya kata DAP dia tak kata Kampar. Jangan main-main. DAP dia boleh. Yang Berhormat Pendang. Yang Berhormat Pendang, boleh keluar sekejap? Jangan kacau Dewan. Bahasa Melayu Malaysia selalu jadi isu politik di negeri kasino. Bahasa Melayu identik dengan kubu Malaysia tipe M atau identik dengan kaum Melayu palsu di Malaysia. Tapi justru karena itulah, bahasa Melayu sulit menjadi bahasa pemersatu dan sulit bermartabat. Kaum Cina Malaysia terkesan alergi terhadap bahasa Melayu Malaysia. Nah, berikut ini adalah pernyataan dari politikus Melayu Malaysia. Mengenai isu papan tanda tulisan Cina di Jalan Imbi, Kuala Lumpur, yang telah pun diberi notis oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk ditukar kepada papan tanda dalam bahasa Melayu, dan notis itu diberi dalam tempoh 14 hari. Tapi malangnya kita dapati ada seorang ahli parlimen Bukit Bintang daripada DAP yang membantah arahan penguatkuasaan di BKL ini. Kononnya dalam kenyataan media yang diterbitkan itu, kononnya tindakan di BKL ini keras, tergesa-gesa, mengganggu dan faktor-faktor lain. Kesimpulan dia tak setuju. Jadi kami pun pelik. Kenapa dia tak setuju? Kenapa dia nak kekalkan penggunaan papan iklan dalam tulisan Cina itu pada premis berkenaan? Yang Berhormat Ahli Parlimen Bukit Bintang tu ahli parlimen kerajaan. Sepatutnya dia mendukung kerajaan melaksanakan tata kelola, tadbir urus, wewenang, tiwi krama dicerakinkan dengan penuh hebat, ketimbang dengan suasana ataupun isu-isu ataupun musim-musim pentadbiran sebelum ini. Patutnya dia lah bantu pihak penguatkuasa khususnya PBT untuk melaksanakan undang-undang. Ni dia pula ajak orang untuk bantah penguatkuasaan PBT. Sepatutnya ahli parlimen ni kena faham undang-undang. Adakah orang lain tak faham? Orang lain semua kena faham lah bahasa Melayu. Macam mana kita pergi ke negara-negara lain, dia menggunakan signboard dalam bahasa negara masing-masing dan kita pun tak petikai. Ini perkara-perkara yang tak patut diusik dan disentuh.
Banyak lagi benda-benda lain yang lebih besar, isu hal ekonomi rakyat, beras putih tempatan, orang nak makan nasi. Benda tu patut di highlight oleh pemimpin-pemimpin gerak yang selesai masalah tu. Tak payah dia fikir hal undang-undang yang remeh-remeh. Hal papan tanah signboard ni, biarlah PBT buat tugas dia. Jangan kita. Bagi saya, komentar yang dibuat oleh pemimpin ahli parlimen DAP ini typical mindset Malaysia DAP yang chauvinis. Yang meletakkan bahasa Melayu kononnya satu sama rata dengan bahasa-bahasa lain yang ada dalam Malaysia ini. Ini jelas satu kejahilan, satu tidak menghormati langsung kedudukan bahasa kebangsaan. Dan ini dah dibahaskan lama dulu, 70-an lagi. Lim Kit Siang berbahas dengan Profesor Diraja Tan Sri Syed Najib Alatas di Bangunan Mara ketika itu, sewaktu beliau dalam Parti Gerakan. Kita sudah bahas isu ini dan masih lagi dibahaskan oleh DAP pada ketika ini. Jadi ini satu bagi saya pengkhianatan kepada bahasa kebangsaan. Malah saya dan kami semua ingin mendesak kerajaan mempercepatkan pindaan Akta DBP supaya mana-mana premis yang melanggari bahasa Melayu Akta DBP ini diambil tindakan undang-undang. DBP perlu diberi kuku dan taring untuk menjaga kedaulatan bahasa Melayu di premis-premis awam. Yang kedua, saya juga ingin menemplak hujah bodoh Menteri Pelancongan Tiong ini. Dia ni Menteri Pelancongan Cina ke Malaysia? Buat apa dia minta maaf di Cina itu? Ya? Berkenaan dengan kononnya kita tidak melayani pelancong Cina dengan baik. Tiada prasarana yang memudahkan mereka. Saya baru balik daripada China, Beijing dan Shanghai. Mana ada isu kita pergi sana mengemis minta dipermudahkan dalam bahasa Inggeris? Tidak. Kita tahu itu dasar dan undang-undang mereka. Itulah nasib bahasa Melayu di negeri kasino Malaysia. Bahasa Melayu selalu dijadikan komoditas politik dan akhirnya justru sulit dimartabatkan. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.